Kita lihat formasi 5-4-1 ataupun 4-2-3-1 yang akan digunakan oleh jurulatih baru iaitu Azrin Muhammad dengan Nur Amin selaku penjaga gol bersama-sama Syukri Azman, Hafizan Ghazali, Mustaqim, Adib Hakimi, Zul Hairil. Ketua pasukan pemain yang cukup pengalaman Idris Ahmad bekas pemain Perak, sementara Melaka FC di bawah sentuhan jurulatih yang cukup pengalaman luas K. Devon dengan T. Shahishwaran, penjaga gol bekas penjaga gol Perak FC pada musim lalu. Seorang lagi bekas pemain Perak iaitu Nasir Basharuddin, akan dibantu oleh pemain import iaitu Fusini Isah. Penjaring terbanyak MBSB Band Championship musim lalu iaitu Azim Rahim, Michael Oyengkachi, Zulhairi Zulkifli, Dukes Warren, Lukmanul Hakim, Khairul Anwar, Hafiz Johar dan juga Ahmad Haziq. Jadi Melaka akan memulakan perlawanan lebih dahulu dengan Azim Rahim mengambil sepak mula. Diteruskan kata pengadil dan sekarang ini Lukmanul Hakim, peluang satu serangan pantas untuk Azim. Kemana sekarang ni Azim? Antaran ataupun percubaan terus, tetapi Nasir Basharuddin, dan itu dia Nasir Basharuddin memecahkan kebuntuan. Seawal minit ke-7 menerusi satu cubaan menarik dari luar kotak penalti. Dan usaha mereka yang tidak kenal berputus asa seawal minit pertama lagi membuahkan hasil. Sekarang Nasir Basharuddin, hantaran mengenai palang. Satu tandukan yang sememangnya sudah free header. Tiada tekanan oleh mana-mana pemain lawan. Namun berjaya dihalang di situ oleh Ikhwan. Azridin ke belakang semula. Agak bahaya tindakannya tersebut. Dan sekarang ni Azim, namun mujur pada sudut mata, dari sudut pandangan mata saya. Nasir, kali ini mengenai palang. Yalah, sentuhan Nasir masih belum hilang. Kiri Melaka. Satu cubaan terus yang melihat posisi Nur Amin yang agak sedikit ke depan. Cuba dihukum oleh Fusini. Hafizan agak rendah, jaya dikuis di situ. Dan itu dia, cubaan pertama yang mempias dan terus saja masuk ke bahagian sebelah kiri gawang Melaka. Siapa sangka, siapa menduga PIB yang langsung tidak memberikan satu ancaman dalam tempoh sekurang-kurangnya 28 minit. Tetapi dari cubaan pertama terus saja membuahkan jaringan pertama. Menerusi pemain GC3 itu Syukri Azman. Melaka sudah pun bersiap sedia untuk menerima hantaran Dukes Warren. Satu tandukan yang agak baik dan berjaya. Satu lagi jaringan tercipta buat Melaka di separuh masa yang pertama. Sekali lagi mereka kembali ke hadapan menerusi Fusini Isah. Dukes Warren kali ini untuk Lukmanul Hakim. 1 lawan 1. Sudah puteri dang di situ, tetapi Fusini terpaku pula. Khairul Azrin Ghazali yang sekarang ini bermain untuk pasukan Penang. Jadi dia akan dibawa masuk dengan Aiman Muhammad. Dibawa keluar dan adakah lepas di situ oleh Fusini sekarang ini. Satu hantaran lintang ditumbuk keluar di situ, memperlihatkan kelincahannya untuk Michael. Michael cuba mendapatkan Fusini dan juga peluang yang cukup terhidang luas, tetapi dipersalahkan pula Dukes Warren yang berada dalam kedudukan offside. Satu hantaran pendek untuk Dukes Warren. Sekali lagi Nur Amin diuji, berjaya sekali lagi mencuri gol penyamaan dengan Syukri sekarang ini. Satu kuisan yang cukup penting dari Shahishwaran yang dapat lihat Melaka dijangka membuat pertukaran pertama, tetapi kita berikan peluang lebih dahulu untuk Azim. Situasi 1 lawan 1 yang sepatutnya digunakan oleh Azim. Mungkinkah PIB mampu mendapatkan jaringan penyamaan? Minit ke-80.
Agak baik sebabkan penjuru tersebut berjaya di-quiz di situ oleh Syahriswaran. Taran ke hadapan, jaya dikawal dengan baik oleh Fusini. Berhadapannya dengan Zulhairil. Oh, baik Fusini sekarang ini. Cuba masuk di sebahagian sebelah kiri, penalti. Jelas satu kekasaran dari bahagian belakang yang dibuat oleh Zulhairil. Dia sendiri pun mengakui kesilapannya, menarik. Ada tarikan. Azim dan tenang saja di situ. Memilih di bahagian tengah. Ketika Nur Amin sudah pun meletakkan dirinya di bahagian kanan, memudahkan untuk Azim menjaringkan gol ketiga Melaka. Ridwan, oh, berjaya melarikan bola di situ. Ridwan, masih lagi dah Ridwan. Membuka ruang untuk Amirul Azim. Masih lagi Fahmi. Satu dorongan yang baik mendapatkan Dukeswaran. Dukeswaran memilih satu percubaan terus. Ideanya sudah ada, tetapi tidak tepat ke sasaran. Terus saja memberi tekanan oleh Nizaruddin. Masih lagi, oh, dapat masuk kotak penalti. Bagaimana, adakah satu cubaan dapat dilakukan di sini dan gol! Penamat yang gemilang untuk Melaka menerusi pemain gantian iaitu Nizaruddin Jazi. Cukup berkualiti jaringan ini. Dia berjaya melepasi kira-kira 3 ke 4 pemain. Biarpun percubaannya sedikit lemah, tetapi tuah bersamanya. Satu setting yang dibuat di situ untuk Ridwan, tetapi tidak ada masalah untuk Syahriswaran. Roizat, seorang lagi produk pemain Perak. Dan itu dia, tamat sudah aksi di Stadium Usim Nilai. Tepat pada jam 6.45 petang. Melaka muncul selaku pasukan pertama pemenang bagi minggu pertama MBSB Bank Championship A1 Semi Pro. Tahniah diucapkan kepada Melaka kerana menepati remalan antara pencabar utama dengan kemenangan selesa 4-1 terhadap PIB Shah Alam.